Racun kali ni kita ada Akaso 360. Kamera 360 budget yang mungkin buat korang terkejut. Dalam kotak korang akan dapat kamera Akaso 360, kabel USB-C, selfie stick, protective pouch, 3 bateri charging, ada kain lap lens dan quick start guide. Memang lengkap. Power dia datang daripada dua sensor besar 48 megapiksel. Gabungan dua sensor ni lah yang hasilkan rakaman 360 pada resolusi 5.7K 30fps yang sangat detail dengan warna yang natural. Tangkap gambar pun bukan main tau, sampai 72 megapiksel full 360. Cuma untuk kualiti low light dia saya perasan agak kurang sikit, bernoise sikit lah dalam keadaan yang gelap. Untuk silasap lah kan, stabilization dia pun memang padu. Akaso bagi 360 horizon steady dan juga view lock steady. Korang lari lah, lompat, pusing, footage tetap smooth dan tak goyang. Dan yang paling best kan, dia juga ada invisible selfie stick. Shot korang tu nampak macam drone follow, padahal pakai stick je memang nampak cinematic. Untuk bahagian yang paling saya suka dengan kamera 360 ni kan, konsep dia shoot first frame later. Korang rakam dulu baru pilih lah angle masa editing. Dalam app Akaso ni korang boleh buat lah reframe ke mana yang korang nak, tukar perspektif, tambah tiny planet ke, follow cam ataupun AI tracking. Semua senang gila. Workflow dia pun memang smooth lah sebab ada touchscreen 2.29 inci yang responsif. Jadi editing on the go pun memang tak ada hal. Dari segi binaan, kamera ni memang rasa premium dipegang, compact dan tahan lasak ringan. Cuma dia tak macam brand lain. Dia hanya weather resistant. Maksudnya bolehlah tahan hujan renyai, debu kan. Tapi dia bukan waterproof sepenuhnya. Kalau korang nak bawa menyelam tu, kena guna waterproof case. Untuk bateri 1350 mAh ni, dia tahan lebih kurang hampir sejam macam tu lah untuk rakaman 5.7K. Pengecasan USB-C dia pun bagi saya agak cepat juga. So, kesimpulan dia Akaso 360 ni dia bukan sekadar kamera budget. Tapi serius lah dia cuba nak lawan jenama besar. Kualiti video dia pun solid, stabilization pun mantap, dari frame feature dia pun buat korang rasa macam director sendiri.